Korang tak tahu tapi it's my first day naik public transport pergi kerja. Kami hantar. So hari ni adalah hari pertama kita nak naik public transport and I'm so excited. 7.30 aku sampai station and there was no one. I start dekat LRT Ceras tapi halfway through I baru perasannya aku lupa bawa beg laptop aku. Bodoh ke apa? Tapi tak nak stress tu, kita tak marah, kita gelak je. So masa ni kita orang gelabah. Aku tengok kat atas ni pun rushing. Tapi rupanya tu train sebelah sana. Setakat ni experience I rasa macam too good to be true. Sebab bila I tengok orang cakap pasal public transport, kita kan macam teruk. And look at this lighting though. Look at this lighting. Lepas tu dah sampai. Bila nak masuk ni there was quite a lot of people. Tapi still tak perlu tunggu. And then aku pun feeling aku dah overseas dengan lagu Escapism. And overall I felt like wow, bestnya. Lepas tu sampailah dekat Masjid Jami and oh my god, so many people. 10 minutes je dah sampai. Lepas tu bila nak exit ni aku macam kios sikit sebab tak sure ikut mana. So aku takut kat situ tak ada exit, so aku pun keluar ikut sini. And bila keluar banyak gila makanan. Orang jual-jual tepi jalan, aku sukanya tengok. Lepas tu nak jalan pergi office is just a 5-minute walk and it was so scenic. This is my office. Kita orang baru je pindah sini. And this is where I work lah. So masuk office tu aku macam wowzer. Yelah office baru kan, aku rasa macam cantik gila. I might do a tour. I will check with my boss. And this is my bangku sekolah. And then ada orang terkunci dekat luar. Lepas tu kerja, meeting, tahu-tahu dalan. So ni kita orang makan kat pasar seni. It was cheap, dalam kurang RM15 sekali dengan Make Sure Ice Cream ni. So lepas tu sambung kerja and then balik. So now kita nak tengok macam mana traffic masa balik pula. Yang ni pun confusing. It was my first time, so I had to check the map. So I dapat tahu yang I sebenarnya kena lintas. So masa ni aku kena langgar bahu oleh perempuan tadi. And then naiklah kita ke laluan Putra Heights. So masa I sampai dekat atas tu dalam pukul 5.10 minit. Dia tak adalah sekosong pagi tadi, tapi tak adalah banyak sangat line pun. And I waited for a bit. A new thing that I learn is kalau you nak banyak tempat kosong, you kena pergi dekat hujung sekali. But honestly not bad. And masa ni I belajar yang sebenarnya kita kena banyak beratur. Sebab I almost potong queue. Nak turun ni I pergi Salak Selatan pula. Both LRT Ceras and Salak Selatan is very near to my home. Dan jumpa lagi aku. Abang single ke? Update, kita dah sampai dah kereta pada pukul 5.30. Kita keluar office pukul 5. Doable. So I rasa I akan kekalkan naik public transport because it's good for the environment and good for my pocket. 5 minit je nak balik rumah. Ya Allah, nikmat apakah yang kau dustakan. Alhamdulillah for this life.